Okey, untuk soalan 3, raja di sebelah menunjukkan sebuah semi bulatan OPQR berjejari 5 cm. Diberi panjang lengkuk QR ialah 5.7 cm. Hitung nilai theta dalam radian. Untuk soalan A. Okey, pertama sekali kita nak kena keluarkan apa dulu info daripada soalan. Dia kata jejari semi bulatan ni 5. Jejari tu dia punya R lah. Jadi kita boleh tulis dulu R sama dengan 5 cm. Lepas tu kita ada panjang lengkuk untuk QR, which is 5.7. Jadi kita boleh buat S untuk QR sama dengan 5.7. Okay, ni simpan dulu kat tepi. Okay, kita tengok soalan A. Dia nak nilai theta dalam radian kan. Kita kat sini nak kena cari yang ini. Tapi yang kita ada panjang lengkuk ni dengan sini je. Dia punya jejari 5 cm juga. Jadi macam mana kita nak cari yang ni? Kita kena cari sudut yang belah sini dulu. Jadi boleh letak dalam formula. S sama dengan R theta. S kita 5.7 sama dengan 5 darab sudut QOR. Yang inilah, kecil sini. Tekan kalkulator. Akhir sekali kita akan dapat dalam radian terus. Sebab dalam formula ni, nilai sudut mesti akan radian. Lepas dah dapat yang ini, which is 1.14 tadi, 1.14. Kita boleh cari yang ini dengan apa? Dengan tolakkan pi dengan nilai yang ini. Sebab satu garis lurus sama dengan pi kan. Jadi itu yang saya buat. Kita boleh buat theta sama dengan pi tolak 1.14. Nilai pi ni kita tukar. Sebab soalannya minta kita tukar. Tekan kalkulator. Akhir sekali kita akan dapat 2.002 radian. Untuk soalan B pula. Panjang lengkuk PQ dalam sentimeter. Dia nak panjang lengkuk PQ. Maksudnya dia nak yang ini. Kita dah ada dia punya sudut. Kita dah ada dia punya jari. Letak je dalam formula. Panjang lengkuk PQ. S sama dengan R theta. R ni kita tukar dengan 5. Theta ni kita tukar dengan 2.002. Tekan kalkulator. Dapat 10.01 cm. Itu dia untuk soalan ketiga.